Buat loan 9 tahun, bulanan adalah sekitar RM4,100. Kau ada RM400,000 untuk beli sebuah SUV, okey, kau patut pertimbangkan model ini, Lexus NX 350H. Seperti biasa, desain Lexus memang tidak pernah mengecewakan, sama juga dengan SUV ini. Sama ada kau tengok daripada depan, tepi, belakang, ini adalah sebuah SUV yang sangat-sangat menarik. Untuk bahagian hadapan, okey, inilah signature sebuah Lexus, iaitu dia punya spindle grille. Warna hitam berkilat, lepas tu dengan logo Lexus yang besar. Dekat bahagian tepi ni, dia ada macam corong udara, tapi tak ada sebenarnya. Dia semua sebagai kosmetik, ada lampu kabus, dan dekat bahagian bawah ni datangkan dengan kemasan skirting berwarna hitam. Lampu utama pun menarik. Dia datangkan dengan lampu LED DRL yang jenis macam ni. So bila kau tengok, kau tahu ini adalah sebuah Lexus. Dan lampu utama dia jenis LED projector lengkap dengan washer. SUV ini datangkan dengan rim bersaiz 20 inci, 2 tona, dan dia ada beberapa kemasan silver. Contohnya dekat sini dan dekat dia punya bingkai tingkap. Okey, dekat bahagian atas ni biasa roof rail warna hitam kan, tapi yang ini berwarna satin silver. Nampak lagi mahal. Satu ciri yang aku paling suka dengan kereta ni ialah dia ada e-latch. Maksudnya untuk buka pintu ni senang je, kau kena tekan button dekat bahagian dalam ni dan boleh buka. So, kurang tenaga yang diperlukan. Tengok dekat bahagian belakang ni, lampu dia macam tak jauh beza dengan model yang lebih besar, iaitu Lexus RX. Kau tengok dia punya design lampu LED ni slim dan ada bar LED dekat sini dan tulisan Lexus. Untuk bahagian bawah datangkan dengan kemasan berwarna hitam untuk nampak lebih sporty. Okey, untuk ruang kargo pula, dia agak luas. Kalau kau tak turunkan dia punya tempat duduk ni, ruang ini adalah seluas 420 liter. Dan kalau kau turunkan kursi dekat bahagian belakang ni, dia punya ruang kargo tu boleh mencecah sehingga 1411 liter. Lexus NX 350H ni ditawarkan dengan 7 pilihan warna. Okey, ini adalah warna yang paling saya suka lah, warna silver. Daripada warna silver ni, dia ada warna merah, warna hitam, warna putih dan sebagainya. Harga pula bermula RM395,888. Kalau kau bayar 10% deposit, buat loan 9 tahun, bulanan adalah sekitar RM4,100. So, kau rasa berbaloi ke tak?